Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Baik, pada kali ini saya ingin memberikan respon terhadap beberapa isu yang ditimbulkan di dalam satu rakaman podcast keluar sekejap oleh antara penganjurnya, iaitu saudara Khairi Jamaluddin dan saudara Syahril Hamdan, yang menjemput Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Madnun untuk mengulas banyak isu-isu politik dan juga perkara-perkara yang lain. Baik, saya tidak mahu menyentuh terhadap isu-isu ekonomi, lapangan terbang dan yang lainnya kerana itu bukan kemungkinan itu bukan forte ataupun bidang kajian saya. Namun untuk urusan agama ataupun perkara yang berkaitan dengan agama, ia merupakan satu perkara yang dekat dengan saya dan saya fikir saya perlu untuk memberikan komentar pada kali ini. Baik, saya kira untuk menjimatkan masa, boleh untuk rujuk kepada apa yang beliau ucapkan, khususnya dalam isu berkaitan dengan wala dalam agama dan khususnya wala dalam politik dan parti politik beliau, iaitu Parti Islam Malaysia PAS. Baik, pertama-tama saya ingin ingatkan semua bahawa konsep wala ini yang selalu untuk dikaitkan ataupun disinonimkan dengan ketaatan, itu adalah satu konsep yang dinamakan al-wala wal-bara' fil Islam. Al-wala dan bara' di dalam Islam yang menjadi topik perbincangan dalam akidah. Dalam akidah. Ia bukan di dalam politik asalnya, ia bukan di dalam perkara-perkara ijtihadi, ia perkara akidah, perkara tunjang di dalam agama. Maka untuk menarik isu tersebut kepada isu politik dan juga isu yang lain, yang ini adalah amat berbahaya. Baik, apa dia konsep al-wala dan bara'? Al-wala ini bermaksud kesetiaan, yang mudahnya al-wala kesetiaan, al-bara' bermaksud berlepas diri. Maka sebab itu bila ada sentiasa orang menggunakan kita mesti wala, kita mesti taat, itu bukan konsep yang sempurna, yang lengkap. Kerana ia adalah al-wala dan bara'. Anda boleh taat selama mana ketaatan itu adalah berkaitan dengan apa yang Allah dan Rasulnya katakan dan berdasarkan kefahaman 3 generasi yang terbaik, iaitu seperti mana Nabi SAW sebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi itu adalah pada kurunku, pada generasiku, iaitu sahabah, kemudian yang datang selepasnya tabi'in, dan kemudian selepas pada tabi'in. Oleh yang demikian, konsep ini mengajarkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Imam Tabrani dan hadis itu adalah sahih. Nabi mengajarkan tentang konsep al-hubbu fillahi wal-bughdu fillahi, sayang dan cinta kerana Allah dan juga marah kerana Allah. Oleh yang demikian, kalau seseorang itu melakukan ataupun mengajak kepada kefahaman yang sahih daripada dalil yang sahih, maka kita sayang dan kita ikut. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Namun kalau dia salah, di atas tanggungjawab marah kerana Allah, maka kita tidak boleh untuk buta-buta telan dan terima hal tersebut. Itu salah daripada konsep pembelajaran al-wala dan juga al-bara'. Oleh yang demikian, konsep itu setiap kali kalau orang bercakap ini adalah wala dalam agama, wala dan agama, ingatkan mereka, konsep wala itu berserta sekali dengan al-bara'. Sayang dan taat itu juga datang dengan konsep untuk marah kerana Allah. Sekiranya hal itu jelas salah, ada orang yang mengajarkan bahawa rasuah itu boleh berubah kepada sedekah, anda perlu tidak bersetuju dan perlu untuk marah. Marah bukan bermaksud maki hamun, tidak. Anda boleh tak bersetuju dan anda boleh ikut lagi, tapi dalam hal tersebut anda perlu untuk firm menyatakan bahawa itu satu kefahaman salah. Anda tuan guru, anda ustaz, anda doktor, anda profesor, kalau anda salah dalam hal tersebut dan ia sama sekali jelas-jelas salah, maka hendaklah kita menolak dan juga marah terhadap hal tersebut. Dan juga di dalam perbincangan itu, saya ingat ada 2 sesi yang berlainan, iaitu dalam satu perbincangan yang sama disebutkan bahawa kalau digunakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah menyebutkan tentang konsep bahawa kita rujukkan kita Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Betul, setuju. Tak ada siapa yang melawan hal tersebut. Tetapi mengambil nas itu tak semestinya kefahaman anda terhadap nas itu mesti tepat. Dalil yang sahih tidak semestinya menatijahkan kefahaman yang sahih. Selalunya ya, kerana kebanyakannya adalah nas-nas yang jelas dan zahir begitu saja. Tetapi kadang-kadang apabila diambil nas itu untuk disesuaikan dengan apa yang kita mahu, disesuaikan dengan keadaan yang kita mahukan, maka di situ dalil telah pun dipesongkan. Maka di sini, seperti mana yang pernah saya
bicarakan sebelum-sebelum daripada ini. Antara satu buku moden yang cukup baik yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala, kitab beliau Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Beliau meletakkan 3 kaedah untuk memastikan kefahaman itu benar. Yang pertama adalah untuk memastikan sumber dalil itu adalah daripada sumber yang makbul, yang diterima. Kalau hadis, ya tentu ia hadis sahih ataupun ia ada hadis hasan. Okey, khususnya dalam kefahaman yang utama. Saya tidak mau bincangkan tentang rincian tentang hadis dhaif. Baik, Al-Quran sudah tentu keseluruhannya adalah mutawatir. Maka ia datang daripada hadis, ia mestilah yang sahih ataupun yang hasan. Kemudian, apabila dalil yang sahih itu perlu difahami dengan cara yang sahih, bagaimana difahami oleh para ulama, khususnya 3 generasi awal, iaitu sahabah, tabi'in dan tabi'in. Dan kemudian kita perlu pastikan kefahaman itu ataupun dalil itu tidak bertentangan. Kalau hadis itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, iaitu Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau menyatakan bahawa kita ada Quran, kita ada sunnah, kita dalil kita ada untuk mempertahankan pandangan kita. Saya ingin ingatkan bahawa Khawarij yang Nabi gelarkan dia sebagai anjing neraka itu, tatkala memberikan mengkafirkan orang lain, melawan kaum muslimin, melawan Sayyidina Ali radhiyallahu an, mereka itu menggunakan Quran juga. Sebab itu bukan sekadar mengambil ayat Quran ataupun hadis, tapi adakah kefahaman itu benar-benar yang lurus dan tegak mengikut apa yang difahami oleh generasi awal, sahabah, tabi' dan tabi'in. Oleh yang demikian, kalau Khawarij itu juga, adakah kita nak katakan dia betul? Sudah tentu tidak, kerana kefahaman mereka salah. Kedua, adanya Syiah. Syiah juga menggunakan dalil. Akhir sekali, mereka memaki dan juga mengkafirkan para sahabat Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka menggunakan dalil, sama ada dalil itu mereka reka cipta ataupun dalil yang sahih itu mereka mengikut hawa nafsu mereka, apa yang mereka mahu. Sebab itu ingat, ia bukan saja dalil dan nas yang datang daripada Quran ataupun hadis yang sahih, tapi kefahaman itu perlu juga sahih. Dalam hal ini banyak tafsiran-tafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis politik itu banyak dipesongkan dan tidak begitu tepat untuk mentabrirkan, menjustifikasikan apa yang mereka mahu. Khususnya dalam topik ini adalah Parti Islam se-Malaysia PAS. Baik, yang terakhir adalah saya cukup cakna terhadap poin yang beliau katakan bahawa antara kenapa beliau mengikut Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dengan penuh hormat kepada beliau, adalah tokoh, beliau juga alim. Tetapi dalam isu-isu politik kita perlu tahu adanya perbezaan. Dengan satu justifikasi, beliau ada banyak buku beliau tulis, master beliau MA dalam siasat syariah. Ramai orang ada bukan saja MA, PhD yang amat berhormat dalam siasat syariah. Tapi anda tidak ikut kerana anda selektif, anda mahukan ikut Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Maka itu bukan satu kepastian bahawa kerana dia ada MA dalam siasat syariah, dia ada banyak buku. Tadi Khawarij dan kemudian Syiah. Syiah sampai hari ini wujud. Dan mereka mempunyai khazanah ilmu yang banyak. Adakah hanya kerana buku ratusan dan ribuan itu maka kita katakan Syiah itu benar? Sudah tentu tidak. Oleh yang demikian, mari kita letakkan titik noktah kepada fanatisme terhadap sosok tubuh. Kita akan ada kesalahan dan betul. Yang betul kita ikut, yang salah kita tegur dan kita tinggalkan. Kerana itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dalam suratul Isra ayat yang ke-36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengambil satu pendirian berkata dan berbagai lagi yang akan kita lihat di dalam tafsir Ibn Kathir seperti mana kata Qatadah, la taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a, sungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga jiwa kamu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Qatadah As-Sadusi seperti yang dibawa riwayat itu oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahawa orang yang ra'aita wa lam tara, kamu kata kamu nampak tapi sebenarnya kamu tak tengok. Sami'ta wa lam tasma', kamu kata kamu mendengar sedangkan kamu tidak mendengar. Wa alimta wa lam ta'lam. Sebab ada salah satu ucapan yang amat berhormat Menteri Besar Kedah dalam sesi tersebut menyatakan, oh saya bukan ustaz, jadi tanyalah pada ustaz-ustaz, mungkin saya kesilap. Bayangkan dia seorang pemimpin besar dalam PAS Peringkat Nasional dan beliau pun tak berani dan tidak jelas terhadap apa yang beliau pertahankan. Sebab itu, dan ia dikaitkan dengan agama. Kalau polisi politik yang lain, itu mungkin saya tidak ada masalah. Tapi bila ia dikaitkan dengan agama, sebab Imam Malik ingatkan, kullu kalamin, setiap perkataan manusia itu, yu'khas wa yutrak, diambil dan ditolak, ditinggalkan, illa, melainkan perkataan maksum, sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW sendiri, sahabat-sahabat, apabila diberikan pandangan berbeza, dalam riwayat yang masyhur antara Hubab al-Mundhir dengan Nabi SAW peperangan Badar, riwayat itu ada sedikit kelemahan, tapi ia digunakan hampir ramai tokoh-tokoh besar dalam kitab-kitab sirah mereka, iaitu bagaimana Hubab al-Mundhir bertanya bahawa adakah
tapak perkemahan tentera Badar itu adalah wahyu, dan Nabi kata tidak, dan Nabi akhirnya ambil pandangan Hubab bin Munzir, dan itu menunjukkan bahawa even Nabi SAW menerima dan menghargai pandangan, dan bukan hanya sekadar tunduk dan patuh kalau ianya bukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala di zaman baginda SAW. Sehingga insya-Allah itu satu perkara penjelasan, dan moga ia jelas kepada kita dan moga Allah rahmati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.